Jadi, bila jatuh, walaupun tengah berdiri, kita boleh je ambil. Itu pegangan pertama. Kita pun tarik kan. Sorry. Biasa tak melekat gitulah. Kita tarik je. Kita pun pegang macam ni. Betul tak? Kita pun pegang. Kita pun teruskan solat. Sebab dah jatuh. Kita kena jaga aurat tu waktu solat. Jadi bila dah pegang, sekarang takkan nak ikat-ikat. Faham tak? Nak ikat. Satu lagi, kalau semayang kat anak-anak betul, yang getah tu dah longgar, memang kita semayang, jadi kita kena pegang dia selalu. Saya setuju tu. Nak ikat tak boleh. Cuba ikat dalam perut kita tu ke depan dah. Jadi nak ikat yang getah, tak ada ruang kain nak ikat. So kita terpaksa masa solat pegang. Masa berdiri okey lagi. Boleh pegang. Tapi masa rukuk macam mana? Biasa buat. Pernah buat. Saya pun pernah buat. Kita akan pegang sebelah. Allahu Akbar. Kalau dua-dua gini, dah jadi. Faham tak? Jadi kita akan pegang sebelah. Sah tak semayang kita pegang sebelah? Sah tak? Sah tak? Satu pegang ni. Satu sini. Ustaz Amirul, sah tak? Saya tak pernah mengalami orang lelaki, orang perempuan. Biasa mengalami tak? Jadi, dari segi hukumnya, sah. Sebab dia bukan wajib kedua tangan tu letak di lutut tu. Cuba tengok rukun, kalau rukun sujud ada 7 tu kan. Cuba tengok rukun rukuk. Maksudnya, kesempurnaan rukuk. Jadi, bila kita nak jaga aurat, kita pegang sebelah, maka, darurat. Ya, kalau tak terlucut kain tu sampai ke bawah. Bila kita duduk sujud, tak ada masalah. Kita boleh lepas je lah sebab kain tu. Tapi bila bangun balik, kita pun pegang balik. Macam tu. Okey, faham Boleh penjelasan tu? Jadi, ia adalah rukun hayat, sunat hayat. Bila kita rukuk, memanglah, saya letak. Tangan tu letak di lutut dan jari terbuka. Ketika angkat takbir, jari dirapatkan. Bila rukuk, jari dibukakan, soalannya kita memegang kepala lutut. Macam tu. Jadi dari segi hukum, tangan rapat, tangan tegang itu adalah semua tu, ia tidak menjejaskan solat. Ada orang tegangkan tangan, ada orang rapatkan tangan. Perempuan kata rapat ini sebenarnya ia tidaklah sampai menjejaskan solat. Itu dalam perbincangan sunat hayat. Okey. Ada tak? Saya tergantung ni. Kadar rukuk. Kadar rukuk. Sujud. Sejak kata sujud bersama dahi dan hidung. Okey. Manakala masalah tak cukup sampai darjah rukuk tidak membatalkan solat. Dan tidak ada mana-mana ulama' dan mazhab menentukan kadar kesempurnaan rukuk. Bahkan rukuk itu mengikut kadar kemampuan seseorang itu saja. Jadi kalau sujud memang ada detail 7 rukun sujud, iaitu dahi, kedua tapak tangan, kedua lutut dan kedua jari kaki belakang. Tapi bila rukuk, itu pun tak ada perbincangan yang tengah ambil. Jadi ada